Kita. Ha. Nak kita. Tak ada awak. Amal dia. Dia. Mana? Assistant. Allah. Orang ada buka tu. Masa kerja ke asalnya baru ni tau. Ni kan tu. Sini kok. Ini tengah banyak gata ni. Mai. Dak ayat banyak gata tekuk. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أمين يا رب العالمين أما بعد Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia-Nya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini di satu majlis, iaitulah majlis ilmu yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam majlis ilmu ini adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Sihat ke belaka? Alhamdulillah. Gerah royak tu puas hati tu. Puas hati ke raya? Oh, puas hati. Banyak gerbel pasal tu. Mana? Oh, tak sihat. Allah lah kita kat Allah. Tak batuk lah dah. Dia molek kat orang mesej minggu lepas. Kalau tak jadi tu kan. Dia molek batuk dia. Cuma nak royak tak gam. Takut jadi pemboni lah. Sekerak mengajak. Pakai tak ada suara. Tu dia. Malik sebelum tu, hari sedih tu cuti habis dah. Cuma rasa apa boleh. Dia molek anak kata cuti selalu. Dia molek. Tu dia. Jadi seminggu kat lah duduk main ni. Tapi alhamdulillah boleh gerak. Bersorok lah. Ya gili-gili tekuk gitu. Jadi alhamdulillah ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesihatan yang baik. Allah Taala jauhkan kita daripada penyakit-penyakit berbahaya. Allah Taala jauhkan kita daripada musibah-musibah yang tak terduga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang mati Allah, mari kita dengar satu kejadian yang sangat dahsyat juga dah. Iaitulah kebakaran berlaku di mana? PCB dah. Kapo dah. Cappuccino. Jadi Masya Allah dah. Tengah hari mari panas sungguh. Memang sedang molek lah. Sedang molek-molek dah. Tengah hari panas ada api pula. Rumah dekat-dekat. Jadi orang duduk royak tu 40 butir rumah. Cuma hak musnah sepenuhnya dari 20 butir. Dah Allah terkejut kalah dah dah. Jadi ibu-ibu rahmati Allah, benda ni dia panggil musibah yang tak terduga. Tiba-tiba.
Jadi kitanya kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jauh ke. Minta Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita daripada musibah yang terkejut ni. Sama ada kematian ke, rumah bakar. Benda tu hilang dengan sekelip mata. Tak ada rumah ni. Malah hujan lebat ke tu. Oh marah hujan malah. Lebat sungguh-sungguh. Dekat di Balasah lama kat lah malah. Lebat sungguh-sungguh hujan. Orang hak tak ada rumah. Kita hak ada rumah nak klik tak boleh pun berserah lain. Ni orang tak ada rumah duduk mana. Tu dia. Ni dipanggil musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah tu Tuhan nak bunyi. Maka saudara kita doa supaya mereka yang ditimpa musibah tadi tu Allah Taala bubuh ketabahan dalam hati dia. Tuhan bubuh redha atas kejadian hak berlaku. Insya-Allah Tuhan nak bunyi lain. Itu sunat. Kemudiannya kita kena rasa simpati lah. Boleh jadi depan hari lagi kita lagu mana tak tahu. Dia hak mana ada. Hak mana ada kelebihan Allah Taala beri itulah. Lebih nane pergi atas sikit. Kalau ada hak dari nane lah. Jago-jago petang-petang. Orang makan pun kau tu tak kira lagi tok kepala-kepala. Kalau ada duit pitih lebih pakak-pakak tolong. Ni baju kita banyak. Masa ni nak bui je. Hak cikgu-cikgu juga pak mari tak pakar-pakar. Gigi lah bui je. Hak kita tak pakar-pakar je lah. Jangan hak saya. Kita cerita dah ni kan pak pakai ye. Jangan hak saya. Jadi nak longguk nak gapo lah dia orang dok pelakon tu. Orang tak ada baju. Dia ada tempat dia dah. Gi kumpul di Masjid Muhammadi pun boleh. Tengok dalam TikTok ada tempat dia. Dia ada show kemah, tempat orang letak baju. Jadi kita hak baju comel, kau baju molek lah atas ni jangan nyorok gue. Baju baru lah. Kita beli baju buruk, dia nak buat kain buruk kan ada rumah. Tak ada. Orang ada kain buruk, dia orang ada rumah. Jadi tak sesuai bila kain buruk. Beli baju-baju. Demo tu hilas berlaku. Selas pinggir ada. Mudah-mudahan. Kalau buat comel dah beli hak baru dah. Dia tak nanti duit pitih lah. Maknanya mari pun masya-Allah dah orang daripada serata Malaysia ada. Ada dengar-dengar tu lah ni. Orang atago tu atago ni makan ni dan sebagainya. Jadi bapak kita hak mana tu heavy ada lebih-lebih tu. Gilah gigi raung kita. Tak kereta petani. Kita pergi melawat tempat kejadian. Supaya mari rasa gerung. Itu kalau dia nak tarik sebentar. Sebentar tu dah berlaku tu dah. Hak dia sebut mari bomba tu nak boleh kau buai api tu. Kedai molek tu nejeh. Tapi tak ada bersekarang lah nejeh. Api cepat. Tak nak gorang api. Api meceh, api gesek boleh. Wak silap mata. Api besar tomo. Itu dia. Jadi itu dari musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunat juga kita sebut. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemudahan dalam urusan mereka semua. Allah Ta'ala tenang ke hati. Allah Ta'ala beri rasa sifat redha. Tak ada dah. Dia musibah kat naknya redha so. Sesar duduk atas redha. Hilanglah masalah lain. Maka Tuhan akan gantikan dengan hak baru-baru. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina. Gitulah kita hidup dalam masyarakat ni dah. Pakak-pakak dulu, pakak-pakak beringat. Allahumma salli ala sayyidina. Baik, lama dah tak mengajinya. Ngaji pula sikit. Berhenti mana kita? 1 limon ni dah. 1 limon ni. Bak makan habis dah. 1 limon ni sini. Bak minum pula nah. Muka surat 1 limon ni tu hak kita lama nah.
Kita baru tak ada tengok ni. Rasa cepat lagi dia. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, di antara adab-adab. Adab-adab ketika minum. Hari nak ngaji minum dah. Baru ni lama dah. 2, 3, 4 minggu. Boleh dah cara buat makan ni. Kata pengarang yang pertamanya minum. Adab-adab ketika akan minum tadi tu. Yang pertamanya minum dengan menggunakan tangan kanan. Ini sunat. Sunat yang pertama, kita minum tadi tu, kita guna tangan kanan. Jumpa? Kita minum guna tangan kanan. Tangan kanan ni. Kecuali jika terdapat uzur, maka boleh guna tangan kiri. Ini kena faham molek. Bukan kata boleh lalu guna tangan kiri ni. Kalau ada uzur. Baik. Ustaz tangan kanan pegang telefon tangan kiri. Duduk saja. Bahaya tangan kiri uzur. Tak ada uzur tu. Dia bukan uzur tu. Tangan kanan nak main telefon tangan kiri. Gok. Dia bukan uzur tu. Letak dulu telefon. Uzur ni, kalau kita tak mampu dah nak guna tangan kanan. Begitu juga kalau kita nak minum air. Kita duk makan nasi. Lekap. Jadi nak gegar tangan kanan, takut orang kata Allah terbolok. Gelah-gelah. Berapa ni? Maka ambil tangan kiri, tapung dengan tangan kanan. Ambil tangan kiri, tapi dia naknya suap tu tangan kanan. Tolok. Ni, tolok ni. Maka dia jadi sunat kita tolok tu balik kanan juga. Pegang sahaja gelah tu kiri. Ada petuang masuk tu tangan kanan. Hot tu ni kira uzur lah. Tangan kanan kita tu. Tapi kalau nak pegang tangan kita pun molek. Cuma orang lah tengok kita je. Dengan nasi-nasi. Dengan gula-gula. Gitu. Maka sunat kita pegang dengan tangan kanan. Hukum pegang tangan kiri hak tak ada uzur ni makruh. Rugi lah. Minum air buat makruh. Dosa ke tak? Tak dosa. Cuma benda tu dikeji syarat. Begitu. Baik. Selesai. Jadi minum kena sunat guna tangan kanan. Kemudian kalau ada uzur, baru boleh guna tangan kiri. Baik. Yang keduanya membaca basmalah. Jangan tinggal. Jangan tinggal telajuk-telajuk nah baca basmalah. Kerana hak ni lah orang panggil azimat. Untuk kita menghadapi orang panggil kepada dia. Makan ni dan minum hak kita makan. Kerana benda tadi tu dia ada terlibat dengan dunia luar, gitu, dunia setan. Manakala kita tak baca, kita tadi tu setan mari boleh duduk dekat, minum sekali dengan setan dan sebagainya, dan mudarat pun akan jadi banyak. Jangan tinggal baca basmalah sebelum kita minum. Baik, hukum ni baca ke apa wajib ke? Tak wajib lah. Tak wajib baca bismillah. Kalau wajib dosa tak baca. Hukum baca bismillah ni sunat. Cuma kalau kita tak buat rugi. Rugi tu sahadah. Campur dengan kalingan setan pula. Baik. Sehari dua buah ni ramai cerita relax. Sebelum raya ada relax. Lepas raya. Tak sebelum raya belakang lah relax tu tak? Lepas tu, hak terbaru jumpa dah. 14 hari. 14 hari dia duduk. Dia muslimat tu. Tak tahu lah muslimat kamu mana. Muslimat. 14 hari lah. Dalam hutan sore. Dia minum air, lopok-lopok air. Minum air sungai. Minum air dalam puyuk keruk. Bukan dalam mulut keruk tak ada dendek. Dengan dia lah buku ya. Puyuk keruk tu lah hak panjang tu, bunga tu, pokok tu. Maknanya ilmu survivor dia ada lah. Jadi ilah, Masya Allah, ajaibnya jumpa. Jadi ada sebuah kisah. Para sahabat. Disebut ada satu riwayat. Cerita dia, bukan lah ni, dia kena susuk hatu ni. Dulu lagi. Sehir, kau gapo, Nabi kita pun kena. Jadi ada satu riwayat. Pada zaman Sayyidina Umar.
berlaku sahabat pada masa tu. Allah Alam lah sahabat kau tabi'in kau dah. Dia hilang, dia nak pergi Masjid Isa. Apa kita lah kan Masjid Isa kat dia nak pergi Masjid Muhammad. Lalu aku celah-celah kau hilang. Contoh lah. Ada satu sahabat ni, dia lalu nak pergi masjid. Nak pergi Masjid Isa. Sebelum sampai masjid tu, dia lalu satu jalan. Nah, lalu jalan tu, kebetulan jalan tu, jalan hok jing lalu. Maka dia kena colek kau jing. Hilanglah dia je. Nah. Lalu isteri kawan tu pergi jumpa Sayyidina Umar. Bini dia pergi jumpa. Umar. Wahai Umar, orang duk cari kata reti dah 2-3 hari dah tak jumpa cari. Lagu mana aku ni? Sayyidina Umar kan tunggulah. Nah, sampai jumpa. Duduk lama, mari jumpa pula Umar. Lagu mana aku ni? Nah, nafkah aku. Oh, talah habis lah. Ilah tu laki ilah. Tu biasa tu laki ilah. Kita ilah malah pergi jauh tali peranak dah. Ilah tak tahu. Celaru. Maka muslimat tadi tu pergi jumpa Sayyidina Umar. Maka Umar kata gini. Mu kena beredah 4 tahun. Untuk laki ilah ni kena edah 4 tahun. Ni cerita dulu dah. Cerita lah ni tak jadi payah bahasanya kita baca taklid. Macam mereka mau baca taklid. Maknanya kalau tak beri nafkah 3 bulan tanpa ada keuzuran walaupun seria, maka jatuh tolak. Jatuh tolak secara automatik. Pasal kita baca taklid. Sebab itulah kaedah pekoh kita di Kelantan. Lain tak tahu baca taklid ke tak. Maknanya selamatlah muslimat tadi. Kalau tu lelaki dia pergi Thailand tak klik-klik. Pergi offshore tak klik-klik. Tanpa berita. Pitih nafkah tak beri. Maka dia kira atas taklid. Maknanya gugur taklid kat putus lah. Tak rojok dalam masa edah juga. Boleh nikah baru lah. Tapi kena ikut ada arah mahkamah lah. Maknanya muslimat kita di sini ni selamat. Bukan selamat. Maknanya ada kelonggaran syarat. Masa tu Umar kata, mu kena edah 4 tahun. Allah, edah 4 tahun. Kalau ada kolah pasti masa tu, nyanyi. Nak bayar kolah hanuk lagi. Nak kerja buat gapo. Dulu kan ingat kau lelaki belakang. Allah ni boleh kerja diri. Baik. Umar kata edah 4 tahun. Siapa 4 tahun, mari pula. Wahai Umar. Tok lelaki aku tak kelik. Tak kelik. 4 tahun dah ni. Lalu Umar kata, betul kau? Tanya orang kampung dia, betul. Tak kelik. 4 tahun lah. Nak susuk kejing. Maka Umar kata, maka boleh menikah. Umar beri fatwa. Istihad sahabat lah. Boleh nikah. Nikah lah dia tu. Bon nikah. Pas skala-skala dah. Kelik. Kelik. Bon lama kelik. Kelik dekat cari bening dalam bodoh. Teringat kau bini dia. Kelik lah dia. Kelik. Tahu-tahu bini nikah dah. Maka suami tadi tu pergi jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, aku nak bagi tuntut hak aku. Dia hak dia. Isteri dia tu lah. Kerana memberi nikah dengan orang lain bini aku. Jadi sebelum Umar beri apa-apa tu, Umar tanya dulu. Sayyidina Umar tanya, wahai saudaraku, sebenarnya geria berlaku kamu. Bapa jadi 4 tahun nak kau. Maka sahabat tadi buaya, aku tu masa nak pergi Masjid Isa, Masjid Muhammad dulu tu. Contoh. Aku masa nak pergi Masjid Isa. Aku lalu satu jalan, aku kena colek kejing. Kemudian jing tadi tu dia letak aku dalam jaga. Rupa-rupanya masa aku perasan kata jing hok igat aku ni jing kapir. Jing kok kapir. Duduklah aku dalam jaga jing kapir. Duk tak lama apa dalam jaga jing. Ala jing boleh jadi lama lagi. Duk tak lama tu pergilah jing kapir kat jing Islam. Pergi tu benar jing Islam. Bila benar jing Islam masuk dalam jaga dia,
Dia bebas belakang hak mana kena ikat. Jumpalah seorang. Menasio. Nah, mu ni orang baik. Nah, jin pun lepas dia. Cuma jin kata geng. Kalau mu nak hidup dengan aku, boleh. Ataupun kalau mu nak klik ke dunia mu semula pun boleh juga. Jin tanya. Sebab itulah jangan pelik ni. Kalau hak kita duk dengar tu betul dah. Tak sekelik duk alih bunyi sedap dia. Yalah dah tu. Dia pilih. Dan dia cerita dulu. Maka sahabat tadi tu pilih nak balik ke dunia dia. Nak balik Nah. Dia kena. Baik juga. Ni bapak kita juga. Dia ingat. Lalu kau lagi kau ilah. Mama. Ada orang nembe. Maka baliklah dia. Balik tadi tu lepas pada kata dia nak balik, jin tu pun lepas dia. Kemudian esok kenya angin mari tolak dia. Dia pun jalan-jalan keluarlah daripada dunia tu lah. Semula kau tempat tu low je. Tubiklah dia. Maka terus dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Maka Umar tanya. Mu makan apa selama mana mu dak jin? Maka dia berkata, sejenis kaca yang tak disebut nama Allah Ta'ala. Ni tajuk itu. Dia makan ke dia? Lama-lama 4 tahun duduk. Ijah tak makan. Dia makan ke dia? Dia makan ni jenis kaca. Tak tahu kaca ke dia. Yang tidak disebutkan nama Allah. Nama Allah Ta'ala. Maknanya, apa kita hak makan tak baca teh. Tak baca teh. Panjang lah je lah. Tak baca bismillah. Tahu? Nyakupu ke jin belakang. Makan ni dia. Tak? Mu minum apa? Aku minum air yang tak tutup. Dan tak dibaca bismillah. Ni makan neji ni. Air duk ngangor, teh obe kita tu lah. Teh panah tu. Sejuk makan sejuk begitu tu. Tak tuduh ni, duk ngangor gini. Ni minum neji. Jadi sahabat tu aja, aku makan kacang hak tidak disebut bismillah, dia aku minum air hak terngangor, terbuka. Terbuka tudung dia dan tidak dibaca bismillah. Ni rajuk itu yalah. Maka bismillah jangan tinggal. Ilah kita sus kucing. Kerek-kerek saya ngejing lah ni tak baca bismillah. Patu ilah kat marok ke. Maka lagu mana aku ni tak habis lagi cerita dia. Tak habis lagi. Lagu mana aku ni lagu mana? Maka Umar dia 2 pilihan. Pertama sekali, mu boleh tuntut mas kahwin. Pilihan pertama. Pilihan kedua, mu boleh ambil semula isteri. Sebab itulah dalam pendapat mazhab kita, kalau berlaku 4 tahun tak klik, ikutlah. Bini cerai, maka bila tu lelaki lama klik, automatik. Pernikahan dengan suami baru, putus. Ini mazhab kita. Tu lelaki kita hilang, tak tahu kita ngai hilang. Kita ni kau lain anak dah, anak lapar dah. Duk kat raya klik dia. Allah terkejut juga. 10 tahun tak ada. Dia klik-klik. Allah ingat aku mati je. Klik dia. Lagu mana? Sambung semula. Ikat teh dia. Putus dengan tok lelaki baru. Putus. Itu pendapat. Cuma lah ni. Supaya berlaku di orang Kelantan kot dah. Hak hilang di Everest. 3 tahun. Kerajaan Nepal tu tak istihar lagi dia hilang. Maka kerajaan kita dia minta kerajaan tu istihar pasal masalah sakon, masalah nak bagi tanah, masalah nafkah. Tu dia. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada berlaku kehilangan kena pergi rujuk mahkamah lalu. Mahkamah akan nentu. Nanti mahkamah berlaku lah. Baru dia ada hitam putih. Tidak bahaya. Puya-puya lah. Orang boleh sambil. Mereka dah. Boleh jadi duk alerjing tu lama. Boleh jadi sementara bagi dia. Lah aku pergi sehari. Sehari apa mu Malaysia ni 10 tahun lah. Contoh. Aku pergi. Aku hilang aku suruh sehari lah. Jodoh. Sudah. Dia gila lama. Tu dia. Maka 2. Orang panggil dia. 2 periktibaran. Kita boleh ambil. Bahawasanya baca makan
Dan minum ni jangan lupa baca bismillah. Hak ni makan jim ni. Kalau tak baca. Dia boleh ambil makan kita. Kemudiannya tadi, hukum pekoh kalau hilang. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiganya, mana yang kedua, basmalah sebelum minum. Jangan tinggal. Lepas tu kita pesan. Kita sama-sama dah pesan kena ada wirid suku pak kita ni. Nak muslimat. Lepas tu kena kanak cucu kita. Hak muslimat juga. Biar ada pegangan akidah tu sahadah. Zikir-zikir tertentu kau dia. Pasal kita tak selamat. Muslimat lagi-lagi lah. Lepas tu anak nak dekat tanya dia. Nak pergi dekat mana ramai-ramai ni. Saya dia. Nak kau nak ukah bukit. Tosah lah. Antara bukit dengan laut ni tempat pertukaran alam. Dia bagi. Tempat tukar leh. Tak glamour. Lah. Dia gini, nak pergi dekat vacation tu boleh. Nak ambil aktiviti ekstrim tu tak boleh. Nak air ukah bukit, nak supaya ke jatuh juga, nak cokok atas tu. Kita dengan letih dengan berapa. Dia lain, kita pergi bercuti keluarga ni lain. Bercuti di pantai lain. Pergi pula lain. Masa kita pergi pula. Cerita dia ni gini lah laut bawah ni. Katalah. Lepas tu masuk tempat-tempat. Dia tu orang Tino. Lepas tu buat rekod lah, buat apa ni. Naik atas bukit, pojok bukit. Cari nyakit. Buat geri je. Tak bisa dah kita nya. Dia nama orang Tino dah. Nak pecah rekod ke apa dia. Sebab itulah hutan ni tak boleh cabar dia. Terbaik kita cabar dia. Terbaik kita nak tunjuk kita bisa. Ilah. Kalau tak ilah kak. Makan dia hutan dia panggil. Tahu so? Tu nasihat lah deh. Maka jangan lupa. Maknanya ada zikir-zikir tu. Paling kurang ni kita jaga dimakan lagi. Basmalah. Diminum basmalah. Yang ketiganya membaca doa berikut setelah makan. Baca doa ni. Hak kita duk bacanya doa makan, doa minum. Ada kau baca doa minum? Dok lah. Okay, bismillah doa minum. Hak ni doa minum. Lagu mana doa minum? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a azban furata birahmatihi. Walam yaj'alhu milhan ujaja bidhunubina. Alhamdulillahilladzi saqani wa arwani. Begitu. Hari sudah agak kita baca doa ni. Lagu mana? Tak baca-baca. Bismillah ya. Allahumma ba'al. Tak apa dah. Cuma kita kira pekih lalu dah. Cuma pekih-pekih pun bismillah tu masa nak minum air, bismillah banyak. Pan dia ajar bismillah dan alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'. Maha pada nama ni alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menjadikan air. Ini makna dia dah. Yang menjadikan air itu azban furata bi rahmatih. Air tadi itu segar dan air itu molek, air itu manis. Bi rahmatih dengan rahmatmu. Walam yaj'alhu milha. Dan Allah Ta'ala tu tidak menjadikan air tadi tu milhan ujaja. Masing ataupun pahit. Bizunubina. Dengan sebab dosa kita. Yalah juga ni makna dia dah. Alhamdulillahillazi saqani wa arwani. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah. Saqani, yang memberi kami minum, wa arwani, dan menghilangkan dahaga kami. Sunat kita baca. Nak baca ni, nak baca cukup Melayu pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi baca doa kita ni sebelum kita minum. Cuma tadi jangan tinggal bismillah. Baca ustaz panjang. Bismillah tu. Bismillah. Bismillah habislah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru minum. Baru comel. Baik. Bismillah saja pun tak apa. Tak apa juga. Cuma hak molek kita panjanglah. Yang keempatnya minum dengan cara 3 kali nafas. Hak ni. Caranya iaitu setiap akan minum, maka bacalah bismillah, dan setiap selesai minum, maka baca alhamdulillah. Gitu.
Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Oh, habis hari ni. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, 3 kali dulu. Lepas pada tu nak togok ngajak-jak pula. Oh, 3 kali dulu hok aturan dia nah. Lepas pada tu nak ngangor kau loh. Nah, cuma biar ada sopek sikit nah. Baik. Katanya Nabi disebut oleh hadis berdasarkan hadis Anasin radhiyallahu anhu qala kana yatanaffasu fi syarabi thalathan wa yaqulu innahu arwa wa abra'u wa amra'u. Wa makna arwa ay aktsaru riyan wa abra'u mahmuzun ay aslamu min maradin aw adha yahsulu bisababi syurbi fi nafsin wahidin. Wa amra'u ay akmalu insiyaghan wa akmalu dah. Wa amra'u ay akmalu insiyaghan. Disebut daripada hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi minum dengan cara 3 kali nafas. Dan beliau berkata, sesungguhnya minum dengan 3 kali nafas ni lebih cepat menghilangkan rasa haus, terhindar dari penyakit dan lebih sempurna tak kala masuk ke dalam tubuh. Nah. Jadi rupa-rupanya minum 3 kali teguk ni, hak mula-mula ni lebih cepat kita hilang dahaga daripada kita gok tu kemur perut saja. Dahaga tak hilang. Dah, tu dia. Jelas Maka sunat kita minum dengan 3 kali nafas. Nah, begitu juga hadis ni menunjukkan bahawasanya ini adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minum tadi tu terhindar daripada rasa haus, terhindar daripada penyakit. Yalah dah. Dia dahaga tak khabar ingat dah. Kita minum tak khabar ingat, bahaya ke perut, bahaya ke usus. Dan lebih sempurna tak kala masuk dalam tubuh. Muka dia masuk selu-selu. Tu dia. Allah tak dedek Ustaz nak baca main lekat jelik. Pakai togok-togok gitu lah. Orang panggil uzur tu dah. Tapi bismillah pun jangan lupalah nah. Dah uzur nak buat mana? Kita lekat lagi berapa lagi dah. Batulah makan selu-selu nah. Baik. Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus berkata salafus salih meriwayatkan jika seseorang minum, akan minum, maka dianjurkan baginya minum dengan cara 3 kali nafas. Seraya baca doa berikut ini. Yang pertama sebelum minum baca bismillah. Baca tadi. Baca bismillah. Kemudian setelah minum baca alhamdulillahirabbil alamin. Yang keduanya tegakkan yang kedua. Ataupun minum yang kedua. Bukan minum yang kedua, maknanya yang kedua kali tu kita nak tuak. Baca juga bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula bismillah dah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Lepas tegak tu alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiganya bismillahirrahmanirrahim. Lepas tegak tu baca ke dia alhamdulillahirabbil alamin allazi ja'alahu 'adban furata sa'igan bi rahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujaja bi dhunubina. Panjang sikit orang nombor 3 ni. Ni kaedah salafus salih. Disebut cara dia ni. Baru cepat hilang dahaga, baru tak kena nyakit. Minum pun syarat ajar kita ni. Barang siapa yang minum dengan tata cara seperti ini, maka minuman yang telah diminum akan bertasbih selama dalam perutnya. Allah. Dan 70,000 malaikat akan beristighfar untuknya. Allah, banyaknya 70,000. Malaikat 70,000 banyak. Lepas tu duk istighfar kau kita. Masya Allah. Amat nak buat dulu. Bismillah. Alhamdulillah. 3 kali. Benar tak payah. Kita pun memang nak minum air. Kalau ustaz tak ingatlah doa tu. Ambil kitab tu. Ambil kitab baca daripada kitab minum air tu. Lama-lama dah biasa. Maka kalau kita nak buat supaya Nabi buat pun ialah juga. Maknanya bismillahirrahmanirrahim. Tegak alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim, tegak alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, tegak alhamdulillah. Masuk juga boleh juga siapa-siapa minum dengan tata cara seperti mana seperti ini. Maka minuman itu telah bertasbih kepadanya selama dalam perutnya. Allah. Dan 70,000 malaikat akan beristighfar untuknya. Masya Allah. Ni. Baru bak minum. Tuhan jaga. Masya Allah. Jadi amal. Sebenarnya minum yang makan ni benar nak jadi perut molek tak molek ni. Perut dengan mana hati kita. Dia hati kita duk baca bismillah sama makan. Sebab tu kita sebut sama dulu lagi kita sebut. Anak-anak kita tak apalah. Orang panggil dia main koksi pun. Bukan tak apa suruh main koksi. Kita jaga dia kecil lagi. Bismillah jangan tinggal makan. Bismillah jangan tinggal nak minum air. Maka kita lepas dia amal tu siapa dia besar. Dia tak akan lari jauh. Pasal dia makan pun dia jaga tu. Hak turun dalam tubuh dia bismillah tu jadi dia jaga daging dia. Dan nak masuk benda haram dalam perut dia tu payah insya-Allah. Tu saya jaga. Seorang syekh, satu orang syekh di Mesir disebut Syekh Mutawalli Sya'rawi disebut dia. Siapa-siapa baca bismillah ikut cara Nabi ajar dia. Bismillah tegak alhamdulillah. Bismillah tegak alhamdulillah. Allah SWT akan jaga perut dia daripada dia nak ingin buat maksiat. Maknanya dia tidak akan rasa nak buat maksiat selagi mana dia amal hak tu. Walaupun sebesar zaman. Maknanya Tuhan jaga air ke masuk dalam tubuh kita. Maka dia jadi darah daging kita. Bismillah tadi dia masuk dalam saluran darah. Dia jadi tubuh kita, dia jadi molek ke tubuh kita, segar kita. Mana jadi manfaat kepada dalam tubuh kita. Maka orang ni katanya Syekh Mutawalli Sya'rawi tidak akan terjadi keinginan dia tu nak buat maksiat kepada Allah Taala. Terjaga dia. Masya-Allah Tu buat maksiat juga. Ada. Dia makan koksi. Jadi orang hak jaga makan ni insya-Allah tak lari jauh. Tapi makan ni pun kena jaga sumber tu. Sebab kita kata jaga dulu di awal, baca sebelum makan. Baik, diri makan ni pun kena jaga juga. Pertama sekali makan benda yang halal. Dari sumber yang halal. Dua tu Makan benda halal tu sah. Jangan makan benda haram hak Tuhan bagi. Tak kita makan sumber halal. Makan ke dia bewok gori. Mana boleh tu tak halal. Dia sumber halal pun nak. Bagi hak halal tu yang suka makan pun nak. Ni kut dia. Buat nikih. Baik. Ada orang tanya ni dia berhibur. Buru masuk hutan. Bedi buru-buru. Bedi ayam bedi ke dia lagi. Bedi sita. Bagi tu culah belakang tu dia. Kalau kena pun pukat. Jadi dia ni ada buru dia ada bedi. Dia ada mana ikutlah. Ya, kalau panas tu tak apalah. Isu dia bedi. Jadi dia tanyalah, bila kita cara bak gerbang ni ada orang menggunakan pistol untuk menggunakan bedi senapai kan, untuk dia sembelih binatang korban. Dia hukum dia tak sah. Binatang korban ni tak boleh nak tembak apa, dia ada aib dia. Kita mencederakan dia dulu, kemudian kita sembelih. Untuk gerbang tak sah lah. Untuk makan tu sah. Faham tak? Ibadah je tak bolehnya. Lembu tu tak boleh tahu. Kalau sembelih molek. Kita tembak lembu, buah. Dia ada hayah mustaqirah. Bila ada hayah mustaqirah, kita pergi sembelih. Bolehlah makan. Tapi korban tak jadi. Kenapa korban tak jadi? Kerana dia ada aib. Supaya kita nak ngaji bak korban dulu. Linga putus. Tak boleh. Ayalah dah tu. Linga bluebird di maaf lah. Linga bluebird dah. Linga bluebird di maaf. Orang tebuk tu dah. Orang tebuk. Kejap tebuk tu di maaf tu. Pasal dia tak kurang lagi daging. Sikit. Daging tu dia tak bolehnya separuh. Orang kita tengok tu, lembu ni tak ada linga. Baru tak sah. Tapi
Oh, lembu ni leng ada, cuma tebuk sikit. Tak apa. Nah, dia tak hilang 1/3 daripada juzuk telinga, tak apa. Kalau dia ni kita melemahkan dia jadi air dah. Kadang-kadang tembus kaki. Maka ni tak sah dia buat gerbek. Tapi makan boleh, jangan tahu lembu tu. Sesat buat gerbek. Jadi orang tanya, orang hok buru ni kan ustaz? Nyanyi tak sah. Gini, untuk buru berapa dia dah? Mazhab kita macam tadi juga, dia kena ada hayah mustaqirrah. Kita tembak tu jatuh. Pastikan kita tembak tu biar dia hidup, baru sembelih, baru boleh makan. Kita tembak tu dia mampu. Klik goreng lalu suruh bini goreng. Tak boleh, hukum dia tak boleh. Mazhab kita. Jelas mazhab kita tak boleh. Ustaz nyanyi dia kata cari mazhab-mazhab lain. Agak. Apa yang kita mau? Lama belum tahu kita nak main hutan. Tak apa yang nak buru. Tak boleh nak makan ayam kon nak sedap. Boleh. Ibu ayam hutan. Maka mazhab Malik boleh. Kita tembak tu kena tapal pakai mapuh lah. Maka dia jatuh. Mana dia jatuh tu dia mampu dah. Tak ada ayah mustaqirah dah. Memang senyap duk dia. Maka sah menurut pendapat Imam Malik. Oleh ustaz, ayat sah lalu tak boleh. Tak boleh. Apa dah Imam Malik boleh, Imam Syafi'i tak boleh. Kira kata boleh. Tak boleh gitu. Tak ada disiplin dalam ilmu. Jelas Sesok kita nak sandar kau siapa? Kita buat lah ni tu yang kita tanya. Musmelih ni, menggerbel, menembak ke apa ni, turut siapa? Ustaz tu ajar, ustaz tu pun ayak dia ngaji ke siapa? Dia pergi kat tu. Jadi kena ayak sasa. Mazhab kita tak boleh. Musmelih dulu. Mazhab Malik, ukur dia boleh. Dikira al-hadid juga. Dikira benda tu besi. Ke peluru ke besi. Cuma mazhab kita, syarat sah sembelih mesti dengan besi. Dan tajam. Mazhab kita. Peluru ni tak tajam . Peluru ni tembus pala kalau tembak. Tapi dia bukan tajam. Dia menembuskan tu dengan kelajuan. Jadi mazhab Malik boleh. Boleh dah makan. Padahal kena taklid mazhab Malik. Hak 20 tahun kita duk buru leutai tu laki kita duk buru. Sah belaka. Hak buru hak buru. Hak kecil-kecil ni. Ada buat besar kena melih. Rusak wakli. Contohnya rusak wakli heret dia dengan tanduk-tanduk. Suruh bini si gor-gor dah rusak nak makan dah rusak. Tanya ke. Melih keduk. Waktu nak buru nak gapo biar dia belajar lalu melih. Jadi sore je bangun sore masa duk mengajar. Dia kata ustaz. Tak mampu ustaz. Bagai lautan ni kalau tembok ni payah nak mampu. Dia lah melih tu. Maka wajib sembelih. Mana kalau kita tembok tu mampu lalu, taklidlah dengan mazhab Malik. Kalau hidup, nak sembelih. Hidup-hidup kita makan goreng. Tak boleh. Jelas Buru ciak, kau buru gapo, buru cak rumah, kita tak tahu. Ada ke orang dulu berakhir makan lah. Ya teh kat gila pada amu ingat zaman kecil ni. Kita duk main, saya kita buat mari sejam ni. Halu-halu buru-buru mak dia goreng. Mah ni goreng kecil-kecil buru cak rumah, cak ciak. Dia bukan puyuh besar, kecil halu. Sedaplah goreng gari tu. Gak kita bodoh ya. Nengung mula hayat kita. Itu ayat kita makan buru. Tapi tak kata gapo. Jadi kita harap-harap jadi sembelih. Kecil pun nak sembelih. Ikan je tak kena sembelih ni. Ikan pun kalau hak besar sunat juga sembelih. Kita boleh ikan 3-4 kilo hak besar tu. Sunat agak sembelih atau kepala. Sembelih hari-hari. Walaupun tak ada lekuk, tak ada gapo je. Pasal dia besar. Baik, nak cerita juga dia, ada benda hak boleh makan. Benda tu boleh makan. Pitih mulut tu cara. Pitih halal ke pitih haram. Ada benda pitih halal dah.
Ada benda tak boleh makan. Nah. Puah-puah nak makan tikus boleh? Dah, contoh. Dah. Buah kita pergi makan tupai. Tupai tak apa lagi. Nah. Pasal dia khilaf dia Nabi tak lari, Nabi tak gapo. Ada binatang hak kita boleh makan, ada binatang hak kita tak boleh makan. Binatang kuku, binatang taring, tak boleh. Dah. Ustaz tak boleh binatang taring. Kau tu ada taring tu. Dia dah ada taring. Tapi taring dia tupu. Binatang dia ada taring. Nah, tapi dia tupu sikit. Kita boleh makan dia. Arnak ada taring. Gigi dia tajam ada. Boleh kita makan. Tapi pok kita ada hak tak gamuk dah. Tapi ya Allah sungguh kalau orang Melayu ada hak tak gamuk makan arnak. Sebab disebut oleh kita arnak ni jenis daripada tikus. Ada orang tak makan arnak. Rugi tak makan arnak. Paham ni pergi makan sate landak semua dia pergi makan sate landak. Oh landak boleh pula. Landak sedap dah. Jadi landak pun ada kuku. Tapi dia bukan haiwan buru. Dia ada hak boleh. Ada hak tak boleh ni. Nah mungkin betul ni puah-puah kita pergi makan rimah. Nampak rimah nak makan kambing kita makan dia. Tak boleh. Rimah ni dia memburu dan dia berkuku dan bertaring. Dia ada haiwan hak kita boleh makan, ada haiwan tak boleh makan. Waktu kita tak suku tu. Lepas tu dia kira bangsa pula. Seumpama ad-dab, bewok pasir tu. Bewok arak tu. Bewok arak tu boleh makan. Satu hari Nabi SAW dihidang dalam hidangan dia bewok pasir. Hak kerak dah. Duduk toko gitu, belakang gitu sampai dia nak makan. Mana hak dihidang. Maka Nabi tak kata gapo. Nabi makan pun tak, Nabi marah pun tak. Maka hukum makan dhab bewok arak ni, bewok pasir ni, hukum dia haram. Tapi kita tak gamuk. Pasal kita terbayar bewok rumah kita ni. Bewok tu siap makan. Jelas boleh? Boleh. Ya. Beluk. Boleh. Beluk jenis ikan. Cuma ada orang tak gamuk. Makanlah beluk khasiat ni. Orang ada lelah. Makan beluk. Baik, anak ambo hak Solo tu lah, Haris tu. Dia ada penyakit kulit kan. Dia ada penyakit kulit. Dia ada enzima. Jadi kita bawa pergi jumpa baba apa kan. Tak sendik. Jadi amo pergi ngajar dia ada serpak je, pergi ngajar di cekok tu lah. Jadi orang tua situ ayat gini, ustaz, terambil darah beluk. Darah beluk. Apa dia kata? Darah beluk molek. Hilang. Jadi amo kelik koyak ke sepupu bini. Suruh dia pergi kareh. Ikut dia lah kita hai kalau toki apa boleh. Jadi dia buat kelik. Ni belah yakin dulu ni. Ego kah? Dengan sepupu murah sikit dia. Cuma dia kata ego. Ni belah ya. Kena bayar lah. Maknanya tu. Mahal. Beluk. Jadi kita sembelih beluk tadi tu. Kita pun luruk. Luruk dah aku. Jadi amu comor kan. Alhamdulillah. Hilang ni. Jadi pok kita gen. Ustaz penyakit tak ada nak pakai juga pakai. Terik kulit. Kalau nak terik kulit, bahaya darah beluk. Dia pakai depan tu lelaki. Marah dia. Dia jadi terik kulit dia. Dia molek. Lendar dia molek. Dia ada khasiat dia beluk. Orang yang ada lelah, makan beluk. Cari sup beluk. Kalau ada asma berapa makan sikit. Sebab orang panggil pengalaman. Macam tadi kita kata pengalaman kaum-kaum ataupun dia panggil bangsa. Dia ambil dia panggil dia bukan buat kajian penelitian dia. Dia makan tu siap. Lepas tu dia tengok-tengok, jadi sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada binatang yang boleh kita makan, ada tak boleh makan. Tu dia. Ustaz. Kucing boleh gerak tengok kucing. Tak boleh, dia taring.
Dan dia pula kekeh. Dia jenis makan dia jenis makan daging. Nah, dia menyoyok. Dia menyoyok makanan tu dengan taring dia. Boleh dah? Ada binatang yang makanan dia tu keji. Contoh ni. Contoh gini. Hukum dia makruh kita makan binatang yang makanan dia keji. Dia makan najis. Rupanya ya ustaz. Batu ramad dah. Orang ngaji lah ni tak semakan ayah bandar. Nah. Baik, ayah kapur ni gini. Ayah kapur dia makan sikit je. Nah. Pas dia tak besar dengan najis tu ayah kapur. Nah, hak banyak ni dari lain. Nah, dia kaih rupuk dia kaih cacing. Nah. Hak tu memang makan dia. Nah. Hak ni kata-kata makan ni hak keji najis. Supaya dengan ikan orang perok kan. Ikan orang perok orang tahu perut. Kadang-kadang najis tu najis kadang-kadang. Hak ni kalau kita tengok dia tu boleh makan, tapi makruh kita makan. Pasal makanan dia keji. Sebab tu kena tengok juga mego ikan tu wigap. No, sedap pati ni sedap tengok dia wig dia. Nah, tu dia. Jadi ramai orang lah ni dia ambil pendekatan gitu. Ayah bandar kira tak sih. Padahal ayah bandar kita tengok lah dah. Kita boleh tengok kita terang gini guk lah. Ada hak dia makan dedok sepenuhnya. Ada hak dia tak campur dengan rebel tu, ada hak dia tak suku. Pandai-pandai lah. Tapi tak haram dah. Bukan ustaz memang haram makan ayam bandar. Dia panggil hukum dia makan. Kalau kita nampak dia makan benda keji. Dah kita tak nampak makan keji. Jelas dah? Cuma nak kata tadi dah. Ada orang tanya, apa hukum ikan keli makan najis babi dulu? Ya. Tak ada apa. Makan dia. Tapi kita makan tu keji. Makruh kita makan. Cari ikan keli lain. Hak ikan keli, ikan mati. Lah ni jangan dah. Muka orang nak menego belakang kan. Dia nak kira cepat besar. Nak menego mudah. Jadi syarat kita awak mari siap dah pandu. Sebab itulah apa-apa hal pun, pertama sekali bismillah. Makanan hasil hak kita beli tu mesti hak halal, hak bagi hak berkat, daripada usaha titik peluh kita sendiri. Kemudian diri makanan pula, hak Tuhan suruh kita makan. Ni tak campur lagi dengan hipster. Makanan budak lah ni. Lagi-lagi lah. Tapi pilih-pilih lah makanan kita dah. Apa? Semua ni jadi penyakit ke perut kita. Hak berat sekali penyakit dia panggil penyakit maknawiyah. Gitu. Jadi kerah hati. Ni yang benarnya nak mari masjid tak sin. Ni yang putih dia. Minum pelik-pelik. Makan pelik-pelik. Dia tak ada buat benda haram. Maksiat tak buat. Juru dia. Tapi nak mengaji tak sin. Orang ajak mari kita pergi masjid tak sin. Tapi duduk rumah boleh, nyipenya pun rumah tak ada lawan mak ayah berapa. Cuma nak pergi masjid tak sih. Ilmu tu tak sih. Jadi koksi juga dah. Lama-lama jadi koksi lah. Betul baik. Nampak duk tengok jam belakang tu, terberi dulu. Ambus bola pula. Kita kelih tu. Kita perasan juga. Macam tu. Dah yang kelima. Cukup tu dah. Dan yang kelimanya minum, dalakan air duduk. Kita berhenti situ. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi, amalah minum dengan jangan melupakan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Dan kita niat nak amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan makan dan minum kita tu jadi pahala dan ke akhirat dan jadi manfaat kepada tubuh kita. Cerah hati kita. Cerah pemikiran kita. Hak ni kesan daripada makan hak baik, hati cerah, minda kita cerah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah, apa yang kurang daripada diri aku sendiri, aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ansil Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli ardil Islam arhamar rahimin. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.